Terlalu banyak kelopongan, kecacatan sistem, terlalu banyak kemungkinan juga kesilapan daripada Arne Slot yang kita jarang nampak sebelum ni. Buat pertama kali dalam kira dia kalah 3 perlawanan berturut-turut, 270 minit bermain, dan bagi aku ketiga-tiga perlawanan ni mempunyai satu tema yang sama, iaitu Liverpool tiada idea. Daripada sample size 270 minit tu juga kita nampak lah mungkin season ni taklah akan running smoothnya seperti mana yang ramai jangkakan. Daripada 3 perlawanan ini juga apa yang kita nampak, Liverpool tidak mempunyai balance yang baik. Untuk mempunyai aspirasi untuk memenangi Liga, balance akan memainkan peranan yang penting lah. Dia tak boleh kalau contohnya satu tim tu mempunyai attack yang kuat tetapi bertahan dibiarkan begitu saja, tak apa, setiap game kita akan outscore tim.